Yo guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, Fazli Sabri. Okay, aku dah lama tak buat vlog. Ni vlog review kasut lah. Ni straight to the point lah. Aku dah lama tak buat vlog. Last aku buat tahun lepas. Vlog kasut apa 361 degree. Sebelum puasa, dah nak setahun lah. Puasa sebelum puasa pula. Dah setahun lah aku tak buat vlog untuk review kasut. Aku ada je beli kasut, tapi itulah aku tak sempat nak edit. Ada yang vlog aku dah shoot tapi aku dah shot tapi hilang. Itulah, kita tak ada rezeki lah kot. Lepas tu pula nak jadikan cerita, aku pun tak ada event lah apalah, so aku malas nak buat vlog kan. So kat situ terbantuk lah vlog-vlog untuk review kasut. Okay, and ya, macam aku cakap itu, aku try untuk konsisten untuk tahun ni untuk aku buat vlog. And hari ni aku nak review satu kasut yang aku beli sendiri dari China, brand dari China. Kasut brand ni pun tengah top sekarang, and ramai atlet-atlet dia pun dah makin naik lah, makin power lah. Aku tahu dia punya atlet, dia punya ambassador pun ada. So aku pun beli lah kasut ni. Bukan sebab teracun, sebab aku nak buat daily aku lah, kasut daily aku. Okay, and aku rasa kalau korang tak kasut apa, kita roll dulu macam biasa. 2000 years later. Okay guys, inilah kasut dia. Be My G Carbon Plus. Be My G Carbon Fly Plus. Silap lah. Ni dia. Tu lagi. Ni. Warna mercik weh. Tu aku beli tu. Kali dia. Okay, macam biasa aku buat disclaimer kat sini. Kasut ni bukan datang dari Be My Malaysia bagi kat aku untuk buat review. Bukan datang dari Be My China. Bukan. Ini kasut ni aku beli sendiri dengan duit aku sendiri. And ya, kasut ni aku pun pernah pakai sebelum ni. Kasut Be My Jintan Be My betul lah, Be My Jintan Fly Turbo. Tu yang aku pakai tahun lepas lah. And ni untuk tahun ni aku beli ni. And ya, kasut ni aku dah pakai berapa km lah, almost 50 km lah, hampir 50 km. Aku dah first debut dia, aku dah lari untuk 10 km kat Triwangsa. Lepas tu aku dah lari kat treadmill, and aku ada buat LSD, and last aku lari tu 5 km lah. Okay, kita cerita pasal spek lah. Spek kasut ni untuk saiz aku 8.5 UK. Kasut ni aku up sikit saiz. Sebelum ni aku pakai 8 UK, tapi ini aku beli 8.5 UK. Aku saja nak lebihkan sikit sebab aku try tu 8 UK agak tight sikit lah, agak sempit sikit. So aku decide ambil yang lebih sikit lah. So bila aku ambil yang 85 ni memang sedap lah. Untuk berat 85 UK 150 lebih lah, 155 gram, 50 lebih kurang macam tu lah. Agak ringan, memang ringan lah. Untuk size, untuk kasut ni memang ringan lah. Untuk stack height dia belakang aku rasa 40 lebih. Dia tinggi sikit lah, nampak tinggi sikit. And drop dia dalam 6 lah, 6 lah, lebih kurang 6 ke 5 sebab dia rendah. Aku rasa 6 mm. And kasut ni aku boleh kategorikan sport training shoes lah. Sport training shoes sebab dia semua boleh. Tapi untuk recovery tak boleh lah. Kasut ni ada carbon plate. So bila kasut ada carbon plate ni, korang faham sendiri lah, kasut ni memang kasut untuk lari laju, untuk tak sesuai pace 7 aku cakap lah, 7 ke atas lah, 6 besar ke 7 lah. Memang tak sesuai lah. Sebab apa? Kaki kau akan sakit. Macam aku cerita sebelum ni, aku beritahu bukan kau tak boleh beli, boleh beli tapi kena training dulu. So rugi lah kalau kau beli, kalau lari slow pakai kasut ni, rugi lah. Sebab kau tak rasa apa yang ada kat feature kasut ni. Okay, nak beli ke apa tu letak korang sebab dia korang kan. Tapi macam aku cakap, rugi lah. Kena training dulu. Okay guys, kita terus pergi ke upper mesh dia. Upper mesh dia kalau kau tengok, nampak? Okay, kita pergi ke upper mesh dia. Yang ni upper mesh ni dia buat pada mono mesh lah. Mono mesh ni kalau setahu aku lah, aku baca kat description dia, mono mesh ni dia orang kata, dia orang claim lah, memang breathable lah, walaupun tak ada lubang-lubang macam brand, ada satu brand tu, tapi dia stay breathable and ringan lah. Dia macam nak kata plastik tak juga, entahlah aku nak describe apa, tapi dia memang ringan. Dia
bila kau berlari, kau rasa macam ada angin masuk lah. So tak ada kaki kau macam berkuap ke berpeluh ke, kurang lah kat situ. Dan satu lagi, bila aku lari, aku pakai kasut Stocking Steigen. Steigen ni kalau korang tahu memang dia anti blister lah. So bila aku lari, kurang lah, macam rasa berpeluh ke apa kat kaki, tak ada. Sebab aku try dah, aku buat lari LSD tu, aku buat dalam 15 km, aku pakai kasut ni, okey je, tak ada masalah pun. Tak ada pun rasa macam kaki kau berpeluh, macam tak selesa ke apa kan. Sebab certain kasut, bila kau buat LSD kan, kaki kau tak selesa betul. Dengan tambah lah dengan stokin, kau pakai stokin tebal, dengan kasut macam ni, memang kasut peluh lah kaki, tak selesa. Tu kebanyakan lah, bukan kebanyakan kasut ada macam tu, ada yang tak ada. Itu tak semestinya kasut tu okey, dia high power, dia tak ada kelemahan kat situ kan, bila kau lari lama. Okay, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Okay, dia punya lace pun kalau kau tengok, lace ni memang aku suka lah. Memang aku suka sebab bila aku ikat sekali, tak terbuka lah. Cuma yang kurang sikit, dia panjang sangat. Memang panjang. Walaupun kau buat runner's knot, dia akan panjang lah. Tapi aku jarang buat runner's knot sebenarnya. Aku tak berapa gemar sangat pakai runner's knot ni. Selalunya aku lari, aku akan ikat double rubber band lah. Selalu macam tu lah. So aku ikat sekali tu, dia akan tak terbuka. Aku dah cuba, aku lari laju ke slow ke apa, dia still okey lah. Okay, dia punya design kalau kau tengok agak agresif lah. And diorang claim kasut ni bila lari dia akan save energy lah. Aku pun tak tahu lah, sebab dia cakap dia nya rolling ke arah putaran, dia cakap. Putaran, ya tak ya kan, sebab dia kata kasut ni advantage dekat orang yang landing forefoot lah, yang landing depan, yang tengah sini lah, landing sini, dia akan advantage kat situ lah. Sebab aku rasa mungkin jugalah, sebab aku pun landing kat depan, tengah-tengah ni, kadang-kadang kat depan, tapi mostly kat sini, dia akan rasa lah rolling tu. Kau macam energy kau quite safe lah. Dia akan slow sikit, kau makan, kau punya drain energy kau bila kau makin lari, kau punya heart rate pun okey kan, maintain kat situ je. Nanti aku tunjuk lah, aku share aku punya Strava. Memang agak okey lah bila aku try kan. Aku tekan sikit pun still okey lagi. Tak ada macam nak ke arah mengah tu, ada lah, tapi kurang sikit lah. Heart rate pun maintain kat zone 3, zone 2 macam tu kan. So mungkin ya lah apa yang diorang claim tu. Okay. And yang lain aku tengok dia punya dekat dia punya collar ni pun agak selesa lah. Dia ada span kat dalam ni. Lepas tu dia ada net push, cuma diorang tak ada reflector lah. Tak ada reflector. Bimai kurang tak ada reflector lah. Kalau boleh lepas ni Bimai punya ni take note lah, buatlah reflector kat sini. Sebab sekarang kasut pun dah banyak dah aku tengok buat reflector kat belakang ni. Sebab mostly event pun malam kan, pagi ke tengah gelap-gelap, tak salah pun kalau nak buat, at least nampak lah, selain kau pakai blinker ke apa kan, bila kau nak buat LSD tengah pagi ke apa. So safety kat situ lah. Okay. And dia punya tang pun aku tengok dia ada improvement lah, berbanding design sebelum ni. Kalau kau perasan, aku ada review kasut Bimai juga, aku lupa brand apa. Tu kasut RM Runner, aku pinjam tu. Video aku tahun lepas, 2 tahun lepas lebih kurang. Kau boleh tengok lah. Dia punya tang lain sikit, aku dah check. Dia dah tukar design sikit lah. Kau boleh tengok lah video lama aku review kasut RM Runner. Okay. And yang lain, kalau tak ada apa ni, colour lah. Colour dia, sebab apa aku pilih colour ni, sebab terang. Dia ada 2 colour, satu lagi colour putih. So aku suka colour ni sebab dia match dengan colour merah kat sini. Dia bukan merah, dia colour pink. Ni yang lambang ni pink. Dia kena lah, bila kau lari nampak lah, dia macam tone colour kau. Bila lari siang-siang, nampak lah. Okay. Yang lain, dalam dia biasa lah, Bimai dalam dia kosong je weh. Dia kalau boleh dia nak bagi ringan kasut ni. Dia memang kosong. Yang ni untuk yang versi ni, dia ada apa panggil ni, dia punya tapak dia ni kan, cover ni kan. Yang sebelum ni tak ada. Dia kalau boleh dia kosong ke. Tak ada pun yang support tapak ni. Tak ada. Okay. Aku pakai Nike kan. Kau tahu aku ni memang Nike. Aku pakai kasut Alphafly lah. Aku pakai Vaporfly. Tu kira kasut super shoes dengan super shoes dengan kasut super training lah. Dengan kasut race, Vaporfly. Sampai 700-800 jahanam lah. Dah nampak ada punya plate tu. Memang nipis dia punya outsole dia. Tu untuk Vaporfly. Satu lagi
Tempo. Nike Tempo dah tak ada keluar lah. Dia ada AirPod. Dia kira adik ni lah, adik Alphafly. Aku pakai 700 lebih kot. Dah outsole dia Jahanam meletup dia punya AirPod. Tu untuk Nike lah. Satu lagi aku pakai On apa? On Cloud Boom kot, aku lupa nama dia. Tu super trainer juga. On ni nama lebih, tapi pakai dalam 700 lebih ke 800. Dia Jahanam lah, dia punya outsole. So kat sini apa yang bukan nak condemn, ni aku nak beritahu. Kalau betul lah B-Mine ni boleh sampai 1000 km, dia punya mileage kan, aku akan buat review lah, super review untuk kasut ni. Aku bukan nak puji, bukan nak bodek ke apa, nak beritahu yang brand China ni jangan pandang rendah lah. Tu je aku nak beritahu kan. Walaupun aku ni fan Nike kan, korang tahu lah, sebab aku kalau race memang pakai Nike je kan. Aku akan kau lah puji. Kira adik tak tipu lah. Sebab aku tengok Coach Jeff Rose tu memang dah patut lebih kasut dia. Dia punya outsole tu ada lagi. Dia punya ni kan, petak-petak ni, dia punya tapak ni ada lagi. Walaupun tapak ni licin, nampak lagi lah dia punya tu tak makan sangat. Dia tak haus sangat. Okay, nak tengok nanti. Satu lagi mungkin orang cakap running form lah. Selalunya running form ni memang peranan juga. Kadang-kadang dia makan tepi kan, makan tepi sini kan, makan tepi sini kan. Dia kalau landing tengah cantik ni, landing sini cantik, memang ngam lah kasut kau. Tu lah selalunya orang cakap. Macam coach aku lah cakap, coach dia cakap buat drill. Drill ni memang main peranan lah sebenarnya. Kita boleh pandang ringan lah. Bila sebelum running, sebelum kau training, kau buat drill at least 10 minit, 15 minit, dah okey lah kan. Tu memang penting lah. Okay, dah jauh pula cerita pasal outsole. So outsole aku ni aku baru pakai dalam 50 km lebih tadi, macam aku cakap awal video tadi. And masih cantik lagi lah, memang macam baru. Memang baru lah. memang cantik lagi lah. And tak ada nampak makan apa lagi. Nanti bila dah sampai ke 500 km, 100 tak payahlah. Aku rasa 100 still macam ni lagi kasut ni. Aku menjamin lah. Aku bila try dia dah sampai 500, aku try lah buat review ke apa. Sebab aku dah buat kat aku punya note kat Strava sampai 500. Bagi notification kat aku lah pasal kasut ni. Sebab aku nak tengok sejauh mana kasut ni punya ketahanan dia, durability dia. Okay. Okay, yang lain aku rasa tak ada kot yang pasal outsole ni. Outsole cuma ya sama dengan colour atas dia. Pink, kuning nak kata kuning ke hijau, aku pun hijau kuning lebih kurang lah. Guys, okay, dah masuk last part untuk vlog kali ni. Okay, sebelum aku nak tutup vlog ni, aku lupa nak mention pasal yang aku tak berkenan pasal kasut ni. Tadi aku dah mention pasal lace lah. Lace dia agak panjang. Kalau boleh B-Mine take note lah. Taklah panjang-panjang sangat kan. Ni nak ikat apa? Nak ikat guni ke apa kan. Tak nak panjang kan. Relax sudah. Tapi lace ni aku suka lah. Aku puji lah. Memang aku recommended kat semua brand kalau pakai buat lace ni. Nike dah buat, B-Mine pun dah buat kan. Asics pun ada. Tapi tak semua kasut Asics. Okay, yang nak marah pula yang fan Asics kan. Okay. Okay, yang keduanya yang aku tak berkenan tak ada kot. Aku rasa semua nak kata perfect tak lah, tapi bagi aku okey lah. Sebab okay, aku beritahu harga lah. Harga dia aku beli hari tu 310 lebih kurang, sebab dia ada diskaun tu kat B-Mine. Kau pergi butik dia ada diskaun, diorang bagi diskaun. Kalau nak lagi murah, kalau bila diorang buat live dekat TikTok, kau boleh tengok lah. Dia akan lagi bagi murah lah, lagi dia ada, sebab dia ada ada kupon ke apa lah, TikTok bagi selalu kan. Dia lagi murah lah. Tu korang kena rajin-rajin nak tengok diorang punya live. Okay, yang ni aku beli sendiri dekat Kepong, kat B-Mine punya butik, sebab dekat dengan area rumah aku kan. So aku pergi lah naik motor. Okay. Okay, macam aku cakap tadi, kasut ni semua orang boleh beli, tak ada masalah pun, sebab harga dia pun boleh terima lah. Kita boleh cakap appreciable lah orang cakap kan. Boleh terima sangat-sangat harga dia 300 je. Cuma aku cakap kasut ni untuk pace 5 ke atas lah. 5, 4, 3 for sure lah kan. 3 tu elite semua. Bila kau pace 6, bukan aku nak kecilkan pace 6 tau. Bila kau pakai untuk pace 6 besar, pace 6 3.0 apa kan, kaki kau confirm akan tak selesa punya. Dia tak sakit tau, dia tak selesa dulu sebelum sakit. Pace 6 lebih, pace 7, pace 8 sekalipun,
lag dulu, training dulu. Sebelum ni vlog pun aku dah cakap dah. Kalau nak pakai kasut-kasut yang ada carbon ni, training dulu. Bukan tak boleh beli, boleh sebab aku tahu duit korang kan. Kau nak beli, duit korang. Tak ada masalah pun. Tapi training dulu. Semua orang training dari slow. Tak ada masalah pun, kau relax dulu, tak pun kau beli dulu. Kau beli, kau simpan, kau tengok hari-hari kat dalam bilik tu kan. Aku mesti pakai kasut ni, mesti pakai. Kau kira kau target lah. So kat situ, motivation kau datang, kau akan kuat training. Aku cakap, bila aku nak pakai kasut ni kan? Kasut dah beli. Tapi training tak ada. Kadang-kadang orang cakap lebih. Apa cerita lebih-lebih, luar perasaan kat thread lah apa kan. Training tak ada pun. Aku baca dekat thread tu kan. Training tak ada pun. Dia sibuk cerita pasal pace orang, pasal kejayaan orang, sponsorship lah apalah. Kau tak ada buat apa. So kat situ tengok diri sendiri dulu macam mana kan. Training dulu. Lepas tu kau nak beli, kau beli. Nak beli 3 ke, beli 4 ke apa, pulang lah. Sebab dia banyak lagi stok aku tengok tu. Okay. And sebelum aku tutup vlog ni, mungkin ada satu lagi vlog sebelum puasa kalau sempat lah. Kalau tak masa puasa aku post vlog tu. Itu kasut tu aku dapat dari company, aku tak tahu lah tu brand lokal Malaysia ke apa, sebab dia tulis tu Malaysia. Tu aku dapat dari orang contact aku dekat TT, kat TikTok. Dia suruh aku test and so aku buat review lah. Itu insyaAllah aku akan cuba shoot dalam 2-3 hari lagi. Sebab aku memang sibuk sekarang, korang tahu kan, sebelum aku cerita. Tengok macam mana nanti. Kalau vlog terlambat, sebelum aku tutup vlog ni, aku nak ucapkan selamat berpuasa lah kat korang semua, pada semua kawan-kawan runners aku, kawan-kawan cycling aku, kawan-kawan swimming aku yang beragama Islam. InsyaAllah minggu depan hari Khamis kita akan berpuasa lah. Kalau ikut kalender lah kan. Kalau tak ikut kalender, Rabu. Tapi selalunya ikut kalender, insyaAllah hari Khamis. Okay. Puasa selalunya aku akan, macam kat sebelum ni aku lari juga, tapi selalunya sejam sebelum berbuka puasa lah. Aku lain easy aku. Time ni lah kita boleh buat kita punya base, kita training kita punya base balik. Kita layan easy kan, 5km, 6km, tak nak lari laju pun. Yang training math pun time ni lah buat kan. math tapi tak ada pun. Okay. InsyaAllah vlog yang aku cakap tadi, aku cuba aku post secepat mungkin lah. Sebab kalau boleh aku malah nak rush lah, lepas masa puasa banyak kerja bulan puasa ni. Ada community kerja, aku ada dekat community, dekat office lagi kan. So aku cuba lah untuk shoot video yang kasut yang aku dapat. Hey guys, aku ucapkan sekali lagi selamat puasa. Kita jumpa lagi next vlog. Jangan lupa lari, jangan lupa cycling and jaga makan. Okay, gerak dulu. Assalamualaikum.